Assalamualaikum guys. Minggu yang lepas aku dah share cara nak ukur lansir dan nak ukur blind. Okey, kali ni barang dah sampai, jadi kita plan nak pasang rod lansir. Untuk bilik ni, aku beli rod lansir daripada IKEA sebab apa? Sebab dia senang nak adjust ketinggian. Lepas tu kita boleh pilih sama ada nak single ataupun double rod. Boleh adjust dekat situ je. Okay, untuk proses nak pasang ni macam biasa, kita kena ukur dia punya lubang, lepas tu kita pasang dia punya bracket dan boleh masukkan rod seperti biasa. Untuk bracket ni, ukuran dalam bilik kita just perlukan 2 bracket sudah cukup. Okey, untuk bahagian dapur pula, aku plan hari tu memang nak pasang blind. Jadi yang ni aku pasang zebra blind. Untuk nak pasang ni, aku just lekatkan bracket dekat aku punya grill. Tak perlu nak tebuk konkrit lah. Jadi nak pasang tu agak senang lah. Okey, seterusnya dalam bilik macam biasa juga. Jadi untuk blind ni kita perlukan tebuk daripada hujung ke hujung. Okey, untuk bilik ni disebabkan ada bekas lubang yang dah sedia ada, aku just pakai dan follow je lubang tu. Nampak tak cantik kan? Jadi dah siap aku punya pemasangan lansir dan zebra blind. Terima kasih kerana menonton.